Dengar kata guys, FT Garage ada mengeluarkan produk baru bersempena dengan Malaysia Bike Show ni. Jom kita tengok apa dia, barang yang baru tu. Jom. Abang Iko, apa khabar? Okey, alhamdulillah sihat. Iko daripada FT Garage. FT Garage, brand sendiri. Dengar kata ada new product launch yang mungkin kita nak kenal jaket-jaket yang baru dia keluarkan daripada FT Garage tu. Boleh tunjuk kat kita tak? Okey. Alright, untuk yang atas ni, yang orang tengah try ni, semua line up yang barulah atas. Right, bulan 8 kita akan keluarkan. Tapi yang kita akan fokus adalah ni lah, Tora Max. Ini Tora Max ni saya panggil, saya rasa tak ada lagi orang buat sama full spec touring jacket. Alright. Nama kita panggil Tora Max lah. Ni, nampak belakang ni, Tora Max. Okay. Alright, so dia combine mesh dengan dia punya material ni apa ni? Betul. Yang ini kita pakai ripstop taffeta campur spandex. Lepas tu yang ni adalah 3D reinforcement fabric lah. Dia ada padding dalam ni lah. Dia ada padding dalam ni. Dan ini dia lagi tahan geseran lah kat sini. Yang warna hitam ni. Right? Tapi mungkin nanti ada yang dok tanya kan, jaket ni panas ke tak? Jaket ni panas kata Okey. Untuk based on jaket ni, pengalaman yang pakai saya memang fokus pada sama spec. Macam kita kata, sebab kita the first yang saya rasa local brand riding gear lah. Right? So saya memang fokus kepada cara bawa motor Southeast Asia punya market. So macam kita kan panas. So kita banyak fokus pada yang mesh lah. Yang mesh dan juga bukan untuk winter season ataupun fall season. Faham. So kebiasaannya jaket-jaket macam ni original produk dia datang daripada negara Europe ataupun China. Yang diorang fokus origin negara diorang tu fall season. Dia ada 3 bulan je panas. 3 bulan je panas. Lain-lain tu musim bunga, musim winter dan juga musim luruh. So kat situ waktu tu diorang punya degree tu suhu tu dia lebih sejuk lah. So macam kita fokus sama spec. Baik. So dia punya material banyak pun ventilation punya apa ni ruang-ruang angin tu banyak kan? Banyak. Dia buka ni semua. Boleh buka, full system lah. Habis buka semua. Belakang pun boleh buka juga. Dapat di belakang. Alright. Belakang ni pun ada padding lagi. Ada padding lagi. Okay, right? nice. Untuk harga yang ni berapa ni? Okay, so harga ni yang paling mahal kita pernah ada, kita ada lah. Satu set RM1,250. Baik. Sekali dengan seluar dia lah. Sekali dengan seluar. Kalau kata nak choices, nak bagi waterproof, kita akan tambah second liner. Yang ni. Ni second liner lah. Dalam dia punya inner dalam. Ini untuk inner lah. Untuk waterproof punya. Kain jenis apa ni? Kain dia gunakan 3 membrane layer. Alright. Luar dia pakai ripstop, dalam satu layer lagi membrane. Kita panggil dry shade membrane. Dan juga dalam ni kita bagi yang untuk selesa lah. So dalam satu kain kita cantum jadi 3. So kita panggil 3 membrane layer. Yang dia ada berapa color datang ni? Color datang satu kali hitam, satu lagi color yang macam ni. Orange dan hitam. Satu full hitam. Untuk jaket yang ni saja berapa? Yang ni saja 169. Semalam saya ada nampak satu jaket ni jaket jeans ni. Agak jeans. menarik. Jaket jeans. Nampak macam jeans tapi bukan jeans kan. Jeans dia yang ni bukan jeans. Yang ni dia bukan jeans. Yang ni dia warna jeans. Kita kalau kata main fabric ni kita panggil melange, melange. Dia warna denim lah senang kata. Kita panggil warna denim. Yang ni kita ada 2 spec. Satu spec kita panggil windproof soft shell. Yang ni windproof soft shell. Yang ni tak masuk air dan juga tak masuk tak masuk air, kalis air dan juga kalis angin. Tapi dia panas. Dia macam windbreaker sikit. Yang dia ada padding juga ya? Ada padding. Semua ada padding. Yang ni pula dalam dia lain sikit. Yang ni sama spec. Yang ni boleh tembus air dan juga tembus angin. Baik. Maknanya lagi sejuk lah orang kata. Dia lagi sejuk lah. Lagi sejuk. Boleh buat pilihan lah kan? Boleh ada buat pilihan lah. Alright. Okay, untuk harga yang ada full dengan padding ni dengan yang biasa ni, yang standard ni
ada perbezaan harga? Yang ni harga dia kalau tak ada padding dia 179. Okey, yang ni lah maknanya. Betul. Yang ni tak ada. Bukan. Maksudnya kita jual asing. Oh, jual asing. Kalau kata sekali dengan padding 279, dia tambah 100. Okey, maknanya additional lah. Tapi dia punya design dia memang dah ada. Design akan ada dia punya slot untuk padding lah. Slot. Okey, baik. Slot dia akan ada macam ni lah. Ni slot. Di tepi Slot 1, siku. 2, 3 dan 4. Alright. Okey, yang ni sama juga. Biasa orang pakai ni untuk long touring. Yang ni untuk urban touring. Okey. So biasanya sekarang kan banyak skuter. Yes. So bila skuter dia orang nak yang simple light. simple. So yang ni harga dia RM480. Yang ni memang untuk summer spec. Alright. Summer spec touring. Yang saya target untuk yang bawa skuter 200cc, 250cc. Dia nice macam ni tu. Nice. Dia ada berapa colour? Yang ni dia ada 2 colour. Satu colour ni dan satu lagi colour earth, colour bumi, colour brown. Okey, 2 colour lah. Okey. Datang padding dia datang dengan 5 padding, tapi optional boleh tambah lagi 2 padding. Okey. So Untuk padding bahagian kan? depan ni lah. Bahagian depan ni. Okey, untuk kasut pun kita akan keluarkan. Yang ni. Yang ni kita keluarkan untuk one set dengan, bukan one set lah, dia pairing dengan kita punya touring jacket lah. Jaket tu lah dia datang pairing. Cuma yang ni color. yang ni feature dia saya fokus pada keselesaan lah. Yes, comfort lah. Comfort. Tapi bila dia pun comfort rasa tu lembut bila comfort tu biasanya kat sini orang akan letak plate. Okey, orang akan letak metal plate. Tapi saya tak letak. Okey. Dia memang less safety, tapi kita masih lagi mendapati piawaian ECE. Okey, dia ada ECE. So lepas lah sebenarnya. Tapi kalau kata nak betul-betul yang safe-nya, dia kena ada yang metal plate. Betul. Tapi yang saya FTG untuk yang pertama punya kasut, saya fokus kepada comfort. Yang mana korang nak semua boleh pakai lah. Habis je ride motor tu, korang nak berjalan ke Lemah Tok Ki ke, korang nak berjalan ke ni, dia comfort. Dia rasa selesa lah. Yes, betul. Kan? Lebih pada keselesaan lah. Lebih pada yang ni antara produk FTG ataupun produk kasut FTG yang pertama lah. Yang pertama. InsyaAllah kita akan kita akan keluarkan lagi yang lebih menarik lah. Baik. Okey, Ji, terima kasih. Okey, sama. Bye.